Cuba bayangkan, ada satu teknologi yang boleh bagi kuasa elektrik pada seluruh bandar kita, tapi pada masa yang sama, teknologi yang sama tu juga boleh hancurkan bandar tu dalam sekelip mata. Hari ini, kita akan kupas tentang janji dan bahaya kuasa atom. Kisah ni tak bermula di medan perang tau, tapi ia bermula dalam minda seorang ahli fizik yang genius. Satu idea yang nampak ringkas, tapi kesannya sangat mendalam dan ia mengubah haluan sejarah manusia. Dan inilah dia, E sama dengan MC kuasa 2, persamaan ikonik Albert Einstein. Apa yang formula ni cuba sampaikan tu luar biasa sebenarnya. Dia kata, jirim itu sendiri, apa-apa je benda fizikal, sebenarnya adalah simpanan tenaga yang sangat-sangat besar. Idea inilah yang akhirnya melahirkan reaktor nuklear dan juga bom atom. Dan dekat sinilah kita berdepan dengan dilema utamanya. Satu sisi, kita ada janji tenaga bersih yang hampir tak terbatas untuk gerakkan dunia moden kita. Tapi di sisi yang lain pula, ada bayang-bayang kemusnahan total, di mana bandar-bandar boleh hilang macam tu je. Malangnya, dunia mula kenal kuasa atom ni dari sisi yang memusnahkan dulu. Ia bukan sekadar senjata baru. Ia satu realiti yang menakutkan, yang mencetuskan satu era ketakutan dan kebimbangan di seluruh dunia. Cuba kita tengok betapa cepatnya semua ni berlaku. Dalam masa lebih kurang 20 tahun je, kita beralih daripada satu teori sains sampailah ke tahap hampir-hampir memusnahkan tamadun kita sendiri masa krisis peluru berpandu cuba tahun 1962. Masa tu, satu dunia tahan nafas dan semua orang sedar sesuatu perlu dilakukan. Dari ambang kemusnahan itulah lahir satu idea yang agak radikal, wujudkan satu badan pemerhati global. Sebuah organisasi yang ditugaskan bukan saja untuk kawal ancaman ni, tapi juga untuk manfaatkan kuasa atom demi kebaikan. Misi dorang ni diringkaskan dalam satu frasa yang penuh harapan, atom untuk keamanan. Ideanya ialah untuk sebarkan manfaat teknologi nuklear daripada perubatan yang boleh selamatkan nyawa sampailah ke tenaga yang mampan. Sambil pastikan tak ada siapa yang senyap-senyap bina senjata. Memang satu kerja pengimbangan yang sangat rumit. Jadi, macam mana benda ni berfungsi? Semuanya bermula dengan satu proses yang dipanggil pengayaan uranium. Bayangkan macam ni lah, awak ada seguni pasir, tapi dalam pasir tu ada beberapa butir emas. Nak dapatkan emas tu, kena asingkan kan? Dalam kes ni, emas tu ialah isotop U-235 yang sangat rare tapi sangat berkuasa. Diorang tukarkan uranium pepejal ni jadi gas, lepas tu pusingkan gas tu laju-laju dalam mesin empar. Mesin ni akan asingkan U-235 yang lebih ringan. Dan kat sinilah kuncinya. Untuk jana kuasa elektrik kat loji nuklear, kita cuma perlukan uranium yang diperkaya sekitar 3 hingga 5% je. Tapi, kalau nak buat bom, peratusan U-35 tu kena lebih daripada 90%. Beza antara jana elektrik dengan musnahkan bandar-bandar terletak pada tahap pengayaan ni. Garis pemisahnya sangat-sangat halus. Ini membawa kita kepada soalan yang paling penting sekali. Kalau prosesnya lebih kurang sama, apa sebenarnya yang membezakan fasiliti nuklear untuk tujuan damai dengan program senjata rahsia? Jawapannya ringkas tapi agak menakutkan masa. Teknologi asasnya, mesin empar tu adalah sama. Satu-satunya perbezaan antara hasilkan bahan api reaktor dengan bahan grade senjata ialah berapa lama kita biarkan mesin tu berjalan. Sebab itulah, pemeriksaan oleh IAEA ni bukan sekadar kerja-kerja birokrasi, tapi ia adalah barisan pertahanan paling penting untuk dunia. Walaupun ada pelbagai usaha antarabangsa, ada beberapa negara yang berjaya juga melepasi garisan nuklear ni dan membentuk apa yang orang selalu panggil kelab yang paling eksklusif dan paling berbahaya di dunia. Hari ini, ada 9 negara yang dianggarkan memiliki senjata nuklear. 5 daripadanya diiktiraf di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklear atau NPT, satu perjanjian penting di mana negara-negara berjanji untuk tak bangunkan senjata. 4 lagi pula selalunya didorong oleh ketegangan serantau memilih untuk bangunkan senjata mereka di luar rangka kerja global ni. Dan bila kita tengok pecahan dia, ada satu realiti yang agak mengejutkan. 2 negara je, Rusia dan Amerika Syarikat, mengawal lebih kurang 85% daripada semua senjata nuklear yang ada di dunia. Ini adalah warisan dari zaman Perang Dingin, satu realiti yang masih membentuk keseimbangan kuasa global sampai hari ini. Semua kerumitan ni
Teknologi, undang-undang dan rasa tak percaya semuanya berkumpul dalam satu kes moden yang selalu jadi tajuk berita, program nuklear Iran. Ini satu soalan yang adil kan? Dan ramai yang tanya, kenapa semua orang fokus pada Iran? Negara lain ada bom, jadi apa bezanya? Adakah ini satu double standard? Jawapannya agak kompleks, satu gabungan undang-undang antarabangsa, geopolitik serantau dan sejarah yang penuh dengan kerahsiaan. Ada beberapa sebab utama kenapa program Iran ini diperhatikan dengan sangat teliti. Pertama, tak macam India atau Pakistan, Iran ada tanda tangan perjanjian NPT. Jadi, secara undang-undang, mereka dah berjanji tak akan bina senjata. Kedua, ada kebimbangan besar kalau Iran ada bom, ia boleh cetuskan perlumbaan senjata nuklear yang bahaya di Timur Tengah. Dan akhir sekali, penemuan fasiliti nuklear rahsia sebelum ni dah wujudkan rasa tak percaya yang mendalam di peringkat antarabangsa. Jadi, kenapa tak ikut je macam Korea Utara dan keluar dari perjanjian tu? Bezanya terletak pada strategi ekonomi dan kelangsungan hidup. Korea Utara dah memang terpencil, tak banyak yang dia akan rugi. Iran pula sangat bergantung pada ekonomi global, terutamanya untuk jual minyak. Kalau tinggalkan NPT, secara automatik akan ada sekatan PBB yang boleh melumpuhkan ekonomi. Jadi bagi Tehran, kekal dalam perjanjian tu adalah satu bentuk perisai diplomatik. Selepas hampir seabad, kita kembali kepada soalan asal. Kita dah lepaskan kuasa atom, satu kuasa yang ada potensi untuk selamatkan planet kita dengan tenaga bersih atau hancurkannya dalam sekelip mata. Cabaran untuk generasi kita dan generasi akan datang ialah untuk terus manfaatkan janji ni sambil sentiasa mengawal bahayanya yang amat besar.